Evan! Nampak tak? Ya, nampak apa tak? Nak ikut pergi mancing juga? Ha? Zain sama Isaac nak ikut pergi mancing juga? Bye. Steak ni yang panggil steak. Steak. Kejap aku tak singgung hari bengkel tu pergi kedai Seng tadi ambil tayar. Cuk. Ada sebutir. Ya, masuklah YouTube dah gibo. Bang ni kami tinggal je dalam kereta ni lagi. Kalau nak bawa dulu tak buat. Kira barang, upah-upah tu pun dah. Awak dia duduk kat Sekarang kita orang dah di sesi minyak yang last. Kat sini 24 jam. Tapi kena bayar dekat sana dulu baru kita boleh isi minyak. Bising je, Petro tak ada lagi. Petro belum buka kat sana sesi minyak yang besar dia. Jam 6 baru buka. Kira apa ya? Nampak muka mu sikit. Flat tu. Kita nak pergi. Kampung Kap. Tu berkejut aku. Lebar Kampung Kap. Ni mampu gerah. Oh bahaya kata ni. Boleh gila. Sebelum masuk ke steep point, kita kena off-road. Kita buka angin, kita buang angin dekat sini. Kata-kata nak cek je Bobo. Tak ada dia suruh tunggu tu. Pasti Wira mau cek ikan dulu. Nyanyi ke apa? Weh apa weh? Nak cayu. Nak jawab. Sunrise cantik. Tarik kereta kita. Abang Yoyo sedut-sedut. Sampai
sampai jam 7 pagi kat Stick Point guys. Tadi kata kena towing, kena tarik. Kata Abang Yoyo sedut-sedut. Ampun. Dia ada safety belakang. Alright, Assalamualaikum guys. Kita sampai dah dekat Stick Point. Jom kita try first cast dengan road yang baru. Kita kena ada saksi dekat video ni. Road ni macam mana? Road ni brand apa ni? Ossia Plugger. Okay, jom kita try. Pan guna metal jig 80 gram untuk cari tenggiri atau tuna. Air dekat sini ya. Air macam diam ni. Tengok ding dekat sana. Mana tu? Ada hasil tak ding? Yang penting ada gaya. Bapak! Dead. First cast tak jadi lah. First cast kena cuba lagi. Okey, kita pasang gas dekat belon. Pan pun tak tahu. Ni first time Pan. Pokoknya dah hilang dia kalau nak pergi mancing. Okey, kita pelan-pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak meletup di muka lah. Buka macam mana tak tahu. Oh, dia kena tekan sikit. Yang hijau dia, kita kena tekan. Kita open dekat sini. Lepas tu kita kena tekan sikit. Baru dia, kalau kita tekan baru dia keluar gas. Terkejut Pan. Agak-agak je ni, Pan rasa boleh dah ni. Ataupun tambah sikit lagi sebab umpan pun besar juga. Kita masuk tali yang ikat belon. Ni Pan pakai, jap. Ni Pan pakai 40 LB. 40 LB. Lepas tu kita masuk dia kat sini. Sepatutnya kena ada satu kecil pipe masuk kat sana, tapi Pan tak ada beli. Pan lupa. Jadi Pan modify pakai getah je kot. Nanti Pan cari getah dekat sini. Aduh, getah pun cak ayam. Getah pun putus. Cak ayam.
Sebenarnya Pan mengantuk dan tak ada tenaga dah. Tapi Pan cuba tidur, tak dapat tidur. Mungkin sebab kopi kali. Sebab Pan drive semalam. Jadi Pan minum kopi 1 gelas. Sampai sekarang pun tak dapat tidur. Tapi tenaga pun tak ada dah nak mancing. Tapi macam mana lagi, tak dapat tidur, kita mancing je lah. Dah sampai ni. Jom kita try mancing. Nampak Abang Yuno kat sana. Abang Yuno, say hello. Mesti abang tak subscribe Pan punya channel lagi ni. Alamak. Awak coming, Pan. Awak coming. Mesti kena subscribe abang. We'll see soon. We'll see soon. Oh, baik. Ada ikan? Sebelah sana ada ikan? Dia dah? Besar-besar? Oh ya. Yeah. Ni adalah Uncle Ranger guys. Dia panggil geng-geng sana yang mancing ujung sana datang register dulu. Kita dah register online, tapi dia mungkin dia datang cuma cek nama, cek berapa orang, cek plate kereta macam tu lah. Okey, dia adalah ranger. Ni bot-bot. Ada 2 bot dekat sana. Yang tu bot melancong, yang bawa orang pergi melancong melawat dekat Steep Point. Dia akan bawa kita orang tengok-tengok batu dekat sini lah. Ni bot ni naik dekat Shark Bay. Dekat sini sebelum kita simpan masuk ke Steep Point, kita teruskan je sampai dekat Shark Bay sana. Kita boleh dekat sana boleh naik ni ferry. Lepas tu dia bawa kita ronda-ronda, pusing-pusing tengok suasana dekat sini. Orang panggil alam semula jadi. Putus bang. Aduh, cuba lagi bang, cuba lagi. Itu dia suruh, dia bagi semangat dah tu. Aduh. Dia bagi semangat bang. Masalahnya lebur $30. Apa tu? Nat. Ada nat. Ada apa ni bang? Giti dia. Hau. Aduh. Lemah dia mangi ni. Oh, dapat lagi. Strike lagi bang. Strike lagi bang. Kunci lagi bang. Kunci dah ni bang. Ini bukan biasa ni bang. Ini luar biasa ni bang. Kunci lagi tu bang. Jangan lagi mitrek tu. Kunci lagi. Paham tu Pan. Paham tu kan. Oh, gas. Paham tu gas. Gas kemudian. Bukan lu ikan biasa-biasa. Ini luar biasa ini. Kawan apa dapat lagi? Jangan stop Pan. Jangan stop. Paham tu Pan. Tahu pula dia. Ini kau rasa GT untuk. Macam tadi juga. Untuk sama mana? GT dia. Oi, Syak. Oh no. Syak. Oh no. Syak makan. Kap. Ada. Pan. Bila dah naik kau nak kena relax. Oh, Syak apa? Angkat. 2 kali lah. Syak tadi bapos. Gila dia. Aduh. 2 kali lah. Saya video call. 2 kali lah. 2 kali lah Pan terputus, tercabut. Sampai separuh nak naik dah ikan, tercabut lagi mata pancing. Try yang kali ketiga. Try lagi. Oh, Syak besar bang. Syak kat bawah. Dia tunggu makan ikan. Ada orang kecil lah jadi. Tak ada ikan lah. Tak mana ikan lah. Sekejap. Syak besar kat bawah guys. Syak. Aduh, mana dia? Tadi pada naik sampai separuh dah ikan Pan. Jatuh tu syak tu. Nampak tak? Kat dalam kamera Pan tak pasti lah. Pada naik sampai separuh dah. Jatuh ikan 2 kali. Aduh, tengok tebing tinggi. Tengok tebing. Oh, nak boleh sampai ke atas memang kena 2 kali nasib lah. Nasib 1 dapat ikan, nasib kedua dapat buat naik ikan ke tebing. Kita cuba lagi. Kamera Pan macam kena panas lama-lama, dia overheat. Jadi Pan nak kena sorok-sorok dia. Tapi bila dapat ikan, tak ada lah video Pan. Aduh, sedih lah sikit. Sekarang pada pindah tempat. Tadi Pan sana Pan datang ke depan-depan sikit. Macam dah kat sana asyik kena 3 kali Pan dapat Pan strike. Tapi
pump strike dekat sana tapi tak dapat bawa naik ikan. Tengok pump punya metal jig saiz 60 gram warna pink. Sudah kena gigi. Hancur. Okey, Pan nak cuba lagi sampai dapat akad naik ikan. Kena ada 2 lak. Tak boleh ada 1 lak. Ha. Ada. Tak tahu ikan apa. Cepat shot. Tak boleh, betul ya tubik, ya lokoh. 4 kali dah. Kalau buat laju gitu. Kena layang agak ya. Kan GT lah kecil cabut lagi. 4 kali lah. Dah. Tak tahu dia. Aduh, jatuh lagi guys. Ha? Boleh? Mana? Tak apa dah. Tu tak ada, pelayar tak ada. Oh, tak ada. Dekat kereta ni datang nak bergambar je saja. Tapi dapat ikan pula. Aduh. Long. Ikan kembung. Sedap ni. Ha, bapak. Bapak besar. Baik Aring. Duk. Pap, lesen pertama hari ni yang boleh bawa naik. Bye. Kalau enggak, kalau hok kawe kau kena makan gak kawe. Aduh. Bye ya. Mari dah turun dah. Batu. Dah. Laju. Balik laju dah. Alah, kan nak pergi masuk sana. Dia itu bil be. Allah, satu je untuk hunggu. Agak je be. Lagi ocik. Ocik. Allah. Ingat kau sabar. Dah tahu kau nu apa? Aduh. Wah, lesen kedua. Syukur. Tak kumpau lah. Aduh. Set memberi 4-0 dek. Aduh. Dia senyap tengok si raya kau. Alright. Okay, round 3. Aduh, round 3. Round yang ketiga tadi, round pertama kita dapat 1 ikan, round kedua dapat 1 ikan, round ketiga kita try lagi. Magic ke bang? Bapak! Main macam main lagi main. Tali apa dia ni? Main macam. Tali? Tali kawin tadi ke? Tak tahu. Mata. Oh, banyak lidah. Di tu cik. Apa betul? Oh, siap dengan batu free lagi. Wah. Ada mau kami? Oh cik, jumpa mula cik. Mari mula. Cuma ya tak nama main pet. Oh. Tak apalah yang naik mula namanya. Ambil mi. Ya. Kalau beli molek tau. Dengar ya. Cepat. Rawanan di antara pemancing dan cok. GT wali GT belang kuning. Baik ke? Hajah. Oh, bapak. Syak tu besar kat bawah tu. 1. Oh. GoPro dulu penting. GoPro dulu.
Kemudian tak putih nanti. Kan tempat pun ke dalam air. Kawan. Tang depan. Ini besar ni. Tak tahu nampak apa tuna apa cik. Kau tu. Tak tahu mimpi 3 kali dah. Yang itu bet sayap ke tepi sudah. Ah, kita ruo ni Mi. Bagi ruo kau Mi. Dah. Ni kek apa ni? Ha? Allah. Ni kek kau. Tak tahu. Boh. Kena ayak wimu tu ni. Boh. Tuna cik. Kenapa? Dah lapar. Allah malah nak ikat lidah jeng. Kalau dia pegang. Orang yang nak tanya ini babi. Pada nunggu gitu dia ya tak? Pesisi. Dengan sotong. Oh, tu jadi. Sotong. Sisi jadi. Aduh. Apa cuba lagi wak cik? Kita try lagi nak cuba. Sabar lagi. Kak. Letih. Aduh. Oh, gini lah pulak latu-latu lah pulak. Oh, tak. Oh. Sudah lagi lah tu. Tak boleh ni kelakong. Mana dia gitu dia? Banyak kali dah ni. Oh, tak lah. Awak naik. Sabar. Layan. Aduh. Boya belon. Mana belon? Belon. Oh, buruk itik makan. Ya. Biar. Allah, luar biasa ni. Macam mana siapa? Tak tahu berat nan lah. Wih, banyak lagi tenaga ni. Oh, boleh tak Atas rabing dia. Layan. Tak tahu. Aduh. Oh. Putus goodbye. Berasap. Macam ni baru syak tadi tuna. Ada. Jangan mulut gini. Oh. Nak makan dah. Tunggu dah. Oh. Cepat mi, buti ni. Ha, ani ada cayo kata remo boleh mi. Ha. Yo ayak remo orang lain with demo mi. Ha, cepat mi. Aduh. Kagak lu. Lagi. Oh, hati-hati weh. Lekat itu boboh tu lagi mu kompon. Okay, hari pertama dah nak habis, sunset dah nak jatuh. Kita mungkin sampai jam 10-11. Oh, Anas on. Cepat Anas. Mari. Tunjuk power 20,000 kali. Dok nampak tu lagi ni. Sniper lagi tau. Dia 4 ekor GT belakang. Ha? Oh, esok. Nari lagi. Aduh, nari. Tengah ambil night shot. Cahaya dah pasang sikit. Wacik main sana, wacik sama kita dua ni wacik apa gaya. Ngejar. Aduh. Sakit. Lidah. Ikan boleh. Don't worry. Thank you. Boleh tahan 2 ekor. Alhamdulillah. Saiz dia sakit habis tangan-tangan angkat. Sabar ketak rat dulu. Jap.
Makan ke dia. Oh boh. Duh mana? Penat betul. Nah, tali tinggal sikit dah. 6 hari lagi kat sini. 6 hari lagi guys kita dekat sini. Tali sikit lagi. Oh ya. Dok boleh drag longgar-longgar pakai ketat lalu. Dah le. Ketat mati lalu dah. Siap tarik dia putus ke? Netuk tangan. Jangan syak ni. Allah Akbar usah gini. Oh, sikit lagi. Lepas sikit. Jangan masuk dalam lubang. Jangan masuk dalam lubang. Oh boh. Lidahku. Ikan datang ni. Ikan. Oh, sedap. Sedap kali. Sedap kali. Tak tahu kok. Kira apa ni? Oh, jadi 3 rasa Oh, lagi lah 5 batu. Mana? Tolong pergi. Lama aku boleh ikut. Lihat. Tak salah lu lagi. Makan ni. Aku lain macam. Aku lain macam. Tak apa. Kagak. Tak apa. Kagak. Oh. Sikit lagi. Sikit lagi. Oh, tak Alhamdulillah. Dah, say bye-bye. Thank you. Pakai mata ngai. Ibe temu je boy. Ya, sombong. Pakai temu je. Ada pun abek-abek tu. Tinggal aku abang tu datang. Nak tahu ada agak-agak. Sorry. Salah sebut. Aduh. Jangan lebat juga. Lebat. Basah. Sahabipan. Alhamdulillah sampai. Barang. Ni tak tutup di kereta. Selamat malam semua. Hari ni malam pertama Pan dekat Pan tidur dekat Steep Point. Diorang masih ada lagi yang memancing. Pan datang dulu tidur. Sebab Pan tak ada tidur lagi dari semalam, dari kemarin. Lepas tu drive ke sini. Lepas tu itulah mancing satu hari. Taklah, Pan cuba tidur tengah hari tapi Pan tak dapat tidur. Pan nak tidur yang time gelap dan senyap. Okey, Pan tidur dulu. Jumpa besok pagi. See you. Morning. Ada hujan. Cuaca pagi. Pagi. Bolehlah. Pergi mana aku lah. Boleh. Oh. Satu lebih kok ni. Satu lebih eh? 200 ke? Oh. Colombia ni ke? Colombia. Tapi wajib beli dekat Anaconda. Ada offer satu lebih. Oh. Pagi-pagi kita angkat air dulu. Okey. Selamat pagi. Kita masih view yang sama, tempat yang sama. Belum lagi tukar tempat dan kita masih di sini je dulu hari ni, pagi ni. Mungkin petang-petang. Pagi ni mungkin kita di sini je. Petang-petang sikit baru kita gerak ke tempat-tempat lain, cari tempat-tempat mancing lain. Pagi
Pagi-pagi ni view yang sama je lah dulu. Okay, Pak nak saya tak mancing. Lepas tu mancing dulu. Oh, ini nampak. Timbullah. Lagi sekali. Nampak lah Pak. Oh, naik lagi. Oh, naik lagi. Wow, dapat tengok. Wow. Ha? Pak nak ambil belon juga. Banyak lah tenggiri nampak. Oh ya, banyak gigi ya lopak ya. Angin tak comel ah. Allah. Ding, ada masa tolong meta ding. Sikit-sikit ding. Apa ekor kau demo gigi. Hari ni hari kedua Pan cuba lepaskan belon. Tadi nampak tenggiri ikan-ikan Pan tak pasti ikan apa lompat makan. Kejar makanan. Jadi kita lepas dia. Belon dah ke sana, kita baru lepas dia pergi sana. Okey. 2, 1, 2, syak. Ya. Tu. Kita dia payah mancing belon dapat itik tu, mana itik dia. Aduh, pecah belon satu. Itik yang dia dapat. Kita casting di sini guys. Diorang main bottom dekat sebelah. Ada belon 2. Kat sana tenggelam belon. Tak jadi apa tu. Yang Pan punya yang kuning. Selalu bayar. Jangan pergi sana. Jangan pergi. Oh, GTA back tu ring. Apa ni boleh tu ring. Alhamdulillah. Ada hasil casting kita. Tak sia-sia. Boleh hasil. Wow. Sikit lagi nak koyak dia punya mulut. Hasil casting. Atui. Tak sia-sia. Casting kita ada hasil. Kita cuba lagi. Kita benar. Okey, Mika ni, 2 ni. Oh, wacik 2. Oh, tak telur dah sebut. Oh, sorry wacik. Pak wacik kau ni? Oh, duduk. Kau dah boleh bunyi ikan sini orang duduk. Kau tahu bakal geluh dari mar kan. Sakit tangan. Sakit habis kalau geluh. Ambil so. Ambil dulu. Ambil dah se. Kalau sakit dah ni habis dah tangan. Kuku Poya ada geluh. Kuku aku potong. Boleh pun soyak mulut kau. Dolok Ya telah polok. Batu cabut. Masuk batu kau. Tak soyak mulut masuk batu. Dok gitu. Dah atas pada batu dah kan. Nampak dah? Okey ke? Bos sampai. Pai juga. Pai molek ah. Tiga mari pai. Tu. GT. Sikit. Kena batu lidah. Mata. Kak. Kena batu. Boleh. Ya. Oh, sakit tangan pakcik tu. Apa dia? Oh. 4 ekor. Oh, 4 ekor alhamdulillah.
Syak pun ada. Kimi kita pun strike. Oh. Strike fish on. Mana bang? Batu pe. Mi, cepat mi. Boleh buat naik tinggi mi. Tak boleh gantung situ dulu. Oi. Comel. Dia dah apa? Oh, di dedah ni. Oh, ada ha mi. Macam tu. Kalau mi. Ni cepat kau. Oh, Pak Remo 3 ekor Remo. Boleh balik dah. Aduh. Tak ada ha mi. Laju pe. Cik, tolong. Terkasih sakit dia mi. Gas nyamuk itu. Oh, ya syak. Kau ni boleh. Mentah mi. Masuk lubang dah kau biasa. Dah pe. Dak, ya masuk lubang. Oh no. Dak ni. Ya masuk lubang. Oh no. Masuk bawah batu pe. Oh, dah. Kamu pergi hak dulu pe. Bagi kau. Tak. Masuk lubang lah tu. Selubang putus dah. Oh, sutong ada pe tu. Tu ada wacik sotong tapi tak jadi. Tolong pe. Lagi. Ya, dia mi banyak dah mi. Aduh. Tepi ni batu ya. Dak lagi tu sakup batu tu. Sniper kau apa tu? Kingfish. Ambil sini tepi, mai sini ah. Mai sini. Sini mari. Tak ada ha. Apa ya? Mari. Apa ya? Boleh dah lama dekat pi. Dawa apa butuh? Mi cepat mi. Tak ada ha kau jom ngakak. Lah tengok ni ke yo tahu dah. Malam mi kena muka. Mi syak mi cepat mi. Cepat mi kena dah syak tu. Syak makan dah Remo tu sikit lagi. Kena dah syak ha. Oh, kena kol. Butuh tak apa. Ui syak. 5-6 ekor. Jangan butuh ke. Wacik lagi. Pop. Oh, tak usah mana. Air baru kok. Pakai okey. Dua, kifis lagi. Apa? Apa melon tu? Apa 9 ekor. Assalamualaikum. Pagi ni. Tak tahu. Ada tak? Ada. Tali pun gabung tu. Nyambung tu. Nyambung tali nyambung. Aduh. Bawa. Banyak filem Bawa filem. Tak ada. Tak ada. Ramai dah ni. Banyak eh. Cepat. Oh, jangan main. Lari Anah, lari. Ambil ke syak. Oh, batu. Kena muka. Bantangnya. Oh, baik. Aduh, Ji. Naik. Dah naik. Ni hasil hop dapat hari ni. Dari pagi pukul 7 lah orang kata. 7 lebih. Ni hasil semua 9 ekor. Oh. Hasil laut hari ni. Ni nak naik makan dulu, lepas tu nanti baru turun balik. Lepas belon. Syak yang sambal. Yang panunya. Syak. Tak sangkut dia kan mulut kat bawah. Dia pusing tak lepas. Baik. Itulah. Kejap. Mandi ikan mampu 2 hari wangi dah. Hasil 2 hari.
Ni plastik ke apa ni? Tunjuk. Kau muka dia teh. Mana? Buat tangan pok. Oh no. Ingat palpal orang boleh. Dah mandi 2 hari dah mandi ni. Aduh. Ni yang Pak Ya hasil dengan Pak Ya je ni. Pak dengan dia je. Orang lain tekak beti lain lagi. Terlakak je. Dah. Dah lubang keluar lagi. Baik. Nak kahwin ke atas kau ni? Kata. Ikat molek. Terima kasih dah. Balik. Di depan. Lagi dah. Boleh dah. Okay, thank you dah. Okey baik. Thank you. Jumpa sana lah. Jumpa sana. Boleh dah. Boleh tak? Boleh, GT lagi dia. Hah? Panas. Wow! Oh. Bapak. Ni, kita tengok kereta tu ni. 2 hari penuh dah. Lagi 4 hari. Tak mana ni kan? Kalau kita juga. 2 hari mati dah. ada depan dah. Strike. Dah. Boleh tu apa boleh? Boleh, hari ni gas. Sedang Mah. Buku ada makanan dalam ni. tak ada dapur dalam ni Ada makanan. Kalau. Dah makan ni tu nak tak mana pula. Oh tu. Muak. Kaki kunyit cik. Oh, kunyit ya. Mandi malam-malam. Kita malam Ni nak basuh ni. Gambar ketek nak basuh ni. Okey. Kita malam ni kita makan ikan malam ni. Pas makan ikan kita makan kepuk pula. Ha? Oh. Ni boleh tak. Jangan lupa je sangatlah nah. Esok nak manja. Ikan ni hasil ni. Hasil. Dia kecil-kecil lah. Tak usah nu dalam ni. Ada. Kepuk lekor dari Terengganu. Jauh mari ni. Kedai siapa beli ni? Kepuk. Balah. Ni. Kepuk. Kali tu. Kita tambah ni. Nah, jap nah. Kita tengok baru bubuh dah. Baru masukkan dalam. Oi. Ini boleh dia. Ai. Oh ya. Alright. Tidur dulu. Selamat malam. Lapar. Pancing nak bagi kita pancing. Abang Yoyo dapat ikan tenggiri. Tengok. Dia tengah angkat. Besar. Tengok angin tu sana. Abang Yoyo dah exercise pagi-pagi dia. Panas tadi ada jaket, dia buka dah jaket. Selfie. Dia cakap selfie bukan tenggiri. Nak try ni. Ni. Kau slow Din. Nanti putus Ding. Jangan putus. Pelan-pelan. Buka Ding. Ding pula yang sambung. Sembah. Kita dapat layan-layan guys. Kita dapat ikan layan-layan, bukan tenggiri lagi. Woohoo! Nah, ada suasana. Kau lepaskan. Sekejap.
Besar. Besar. Wah. Oh, dia lompat. Bukan. Ding, boleh panak bukan Ding? Dah mula buk. Terus lepas. Tu tali takut kaki kau. Macam mana ni? Terus je, terus. Teruskan. Kau pergi remo Ding. Nak kau pergi tak? Kau lepaskan je. Trip 2026. Ho! Tak sia-sia. Biggest fish. Ho! Alhamdulillah. Thank you my friend. Besar bapak ikan ni. Ada kenangan lah ramai. Ada, mesti kena ada. Oh, terbaik. Mana ni? Kenapa tak boleh pusing kamera? Tidak ni, tengok ni Azak. Mana ikan yang kita tengok yang jurung? Apa tu? Ikan besar, ikan white. Bye bye. Zain bye bye. Zain bye bye. Comelnya. Kau lagi. Kasut koyak hancur dah. Kita cari kasut lain balik nanti. Hari ni pakai slipper. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya. Bagi lagi, cuba lagi. Cuba sampai dapat. Kita popping lagi. Casting lagi. Ready? 3, 2, 1, go! Tak ada. Okay, jom balik. Pergi cari. Penat dah main popper. Tak ada hasil popper. Sini tempat naik dia. Tak dulu pancing kita kat sini. Okay. Di atas. Dia ambil. Kita mancing. Bahaya. Licin.
Mana pakcik ada pakcik? Ya? 2 ekor dah ya? Tu. Ada buat naik tak? Apa? Oh no? Menengu ah pagi ni. Patai cek nak. Ngenak. Lagi kuat doi. Patai kawe tak kuat. Bahaya syak. Jangan. Tak ada lagi tak? Tak ada lagi tak? Tak lagi ni. Syak tak lagi. Kagak lagi. Bukan. Oh, jauh syak nak sambal ni. Tak ada. Ikan gapo. Ikan baru pulak ni. Tak sambal ni tak ada. Tak ada dia. Aduh. Tak ketak wali. Kau syak. Jangan masuk batu sana. Tak apa ibu lagi tak? Bahaya kau syak. Ada. Oh lah butuh pakcik. Jatuh pakcik. Apa ikan yellow? Ikan GT kuning tak? Apa banyak dah tu. Banyak dah. Kau dah sakut sana ikan. Jatuh bawah dah. Aduh jatuh putus tercabut. Pocik. Oh. Kunyit GT kunyit. Wow, gini. Besar cik. Yang ni. Oh lah. Kita lepas tak? Nak lepas? Ke nak buat upang dia? Potong-potong buat upang tau. Muka yang ada so. Sashimi. Sakit perut lagi. Ya, ambo. Biarkan muka dah. Ambo sashi. Pun you tak win makan kosong itu. Dah ni upang. Upang. Kalau kamu nak makan saja bila makan foto itu. Ha. Ini busuk, mampu kuman. Oh, tu wasabi dia tu. Wasabi ke kikoman so. Oh, kakak boleh tak? Mentah. Tergigi mi. Tergigi. Kau pergi ambil gam. Dalam. Oh, boleh kat dalam. Ha? Putus. Allah. Ya tak? Ada. Tergigi. Tak, belum. Terlepas sana je. Tak ada gah. Kau nak pergi ambil.
Lepas lah Bayu. Sayang ah. Macam mana lagi? Cuba lagi. Lepas lu tengok peh. Saya mi. Duduk ke gigi mi. Dah sakut ya? Wah, ya memang dah warna cik. Aduh. Mu ni nak ayawi. Ha? Jangan longgar gitu. Tak dah. Ketakmu. Kau tarik dok geruk. Dah. Aku tarik gitu tadi. Patut aku kemas kan. Ambil cek dulu. Dia makan awak lari dari sakut lalu. Cek dulu. Ambil akak ni. Ha? Tak tarik lalu awak potong. Cek malu. Oh, ada lagi bukan lagi. Cik. Ketak tu 2 kali bilik mu tarik biar gitu. Sebab dia makan biar dia sakut diri dengan mulut dia. Masa tu makan lapar aku. Lu tarik gua ke gigi gua makan. Kenapa ni danau tu tergelang? Hacul lebu ikan. Dah, ia balik turun ke bawah tu. Ia ikan atas hacul. Lagi boleh pulak. Dah, ni ia duduk dari atas ke? Pala ada ni. Dia bahas pala. Sayang. Pak nak naik kemas-kemas. Okey, Pak nak naik kemas-kemas barang dulu. Nanti Pak turun lagi. Tadi dah dapat apa ni? Makra tapi tercabut. Macam mana boleh buat? Tak ada rezeki lagi. Pan tak lock kuat-kuat drag. Lepas tu dia tak masuk dekat mulut dia betul-betul. Lepas tu dia terlepas. Sayang sekali. Nanti datang lagi. Ni nak naik kemas-kemas barang. Kawan dah ada yang nak balik satu kereta. Tolong-tolong dia orang kemas dulu. Nanti Pan lepaskan belon. Sekarang ni tak lepas lagi belon. Sekarang ni belum lepas lagi. Nanti Pan datang balik baru Pan lepas. Pan nak kemas-kemas. Tolong dia orang kemas-kemas tempat dulu. Jumpa lagi. Ini tak ada lama tu beg tu meh. Mentah tu beg tu. Ni ada air, ada beg air dulu. Kat sini ya. Oh, biji betul dah. King Kong. Kingfish ni. Mana game ni Pelakor ni dah. Kami tak ada lepas. Itu dah kata apa? Awak tak pi benda ni tak. Kami tak Tak kira. Ha? Tak kira. Kira. Kira rumah kami. Tak apa ke ni? Tak ketak batu. Betul apa? Betul apa? Dikat semua dikat. Ai batu luar ni. Oh, batu ni. Ada soy batu. Tak ni. Dia batu. Dia bawa ni. Ini tu. Buat ikan. Bonus. Wah, masih ni. Tak ada boleh ah. Poti tolong kau cik. Boleh. Oh, raga sama tu. Molek kepala mu tu. Kenapa? Go mi. Cik. Kita makan nanti dekat. Zik.
kat ni. Jaga semua duduk belakang kalau bunyi ke. Tolong. Ya. Allah, padak molek beg ni. Baloi beli. Betul. Oh, lekak cik. Oh, kan kita ingat malam ni tak ngai. Malam ni tak duduk saja. Baik kawan. Boleh air bolok lagi awak baru. Ah, Bang dah tak baru. kalau awak tahu tak lama. Tak baru. Kasut ada. Sungguh tergaru dulu aku tak muat. Saya lapar. Sai. Oh, comel. Bos. Tu beg ni depan ni. Kok ya? Pegang di bawah ni. Oh, pegang. Rabok. Lagi sikit. Mana wocor eh? Kong bau. Oh, saya eh. Ya, hutang eh. Nak dia apa? Peranan air. Ini kan saya dia. Jebok oleh. Ya, Hai. ada ke tadi ya? Siapa dia tu? Orang mana ke? Ada. Oh tu nampak kenal leh kat di sini. Dia tak ada getah ya segibo. Wah, mahal. Masuk dah. Oh, tu dia. Betul musim. Pergi mah. Pergi. Okey. Minum ada ni. Masih habis dah kau? Ada? Oh, nak makan nasi? Nak makan Maggi be. Oh, memang. Nak makan Maggi. Kadang-kadang kau rasa nak makan Maggi tak boleh, nak makan Maggi juga. Kata dia orang Kimi mati dekat sana atas. Jadi Boya pergi bantu cek. Dia orang pergi bantu. Puan di sini. Kata dia orang Kimi mati dekat tengah jalan. Tu Boya dengan Pak Cik pergi cek. Dia orang pandai mekanik. Pan tengok balon lah. Jauh lagi yuk. Jaga. Aku lepaskan jauh, aku try. Wah, tengok tali jauh gila. Pan, habis semayang. Assalamualaikum belah kanan, Assalamualaikum belah kiri. Bunyi Bagus. terus. Oh. Aku Memang cakap, okey. Din, aku solat jap. Kalau besen aku jerit, kau pergi. Okey. Aku lepas semayang. Pemancing dengan Bayoyo. Hati-hati ya jatuh Bayoyo. Potong ayo nak buat macam mana? Takut celi yang lekat dalam. Oh. Lekat celah batu ni kereta tu duduk lepas itu. Tak boleh lebih. Ikan tu dah tak boleh nak masuk lagi belah dalam ni. Dia dah lari, dia duduk diam tau. Mackerel lah? Mackerel. Kalau mackerel kita berjiran tu. Tu jiran saya. Kalau dia dapat mackerel. Kalau kita dah nampak dia syak kan, tak kisah kita nak putuskan kan. Ya, kalau syak tak kisah. Tak kisah. Tak keluar lagi ke? Wah, menunggu. Dia dah nak keluar ni. Dia takkan duduk bawah ni. Percaya ke? Tak, bukan. Masalah sekarang ni lah. Aku rasa tali tu dah sangkut kat batu. Dia nak keluar pun tak boleh. Mulut dia dah lekat dah habis dah tu. Yo, boleh ke tak di sana? Kau duduk sana. Ayo cik. Kau sana pula. Mana be? Leluh be. Dah, mai nak tolong. Tadi tak tolong ke apa kau? Kejut apa yang kau kejut? Dah. Main kali-kali nak minta apa? Tadi tak tolong okey, duduk mai. Boleh ikan kejut. Yo, boleh belong dia. Boleh ke? Oh, belum boleh Apa usah? Kau rasa syak? Mana boleh naik? Ada tak? Oh, dekat arah lekat batu. Siapa dia boleh? Yo. Kita hidup Rami? Kalau hidup tu kat sini. Oh ya. Balik tarik. Oh. Balik tarik ni. Bercelaru dah ni. Rasanya bercelaru dah ni. Bukan ni molek-molek girlfriend jauh. Okey, jalan jauh ke ayah apa cik? Cakap dah di sini jalan jauh. Mampu. Gapo pun tu? Buat je dah. Tak tahu. Idea tu tak jadi. Ha? Start hidup. Oh ya. Idea tu tak jadi idea dia. Pakai rupa. Bukan apa? Sutong. Kau ni ada dua. Oh. Budak ni. Kalau ikan. Kepala ikan. Misi.
Si. Ini betul langsung lagi. Lauk Ya, banyak. Kau tak apa ingat. Makan besar-besar lah ni. Cimanya. Ipek apa? Tak masak di rumah. Menjering. Jadi Buat lelaki. aduh ke apa? Curi minyak, curi Curi minyak ni. Curi minyak. Ingat kau ke? Merah. Mah. Nah, lama dah kau buat projek ni nah. Lama kau buat projek ni lah? Oh. Tak lali ni. Curi minyak. Curi Tak lali. Kita tinggal so. Ambil. Oh, pas. Makan bersila kena tambah sikit. Ayolah ambil telur je kita. Ambil dulu. Mana ni? Dah macam mana ni? Duduk depan. Tak ada. Aduh, pakai tangan dia. Tak nak ambil ni. Bukan poyok pen duit yang ni. Ni dulu ya. Ya. Oh, duit yang gini. Oh, lagi tak jadi lagi. Mana budu kan? Kat sini kan budu. Kalau dulu nak ambil ni. Oh, nak ambil betul. Sini ada batu. Buang ke dah. Minyak. Mana? Aduh, mana? Ni pembek VIP. Meson ni. Slow je koyak main VIP ni ni. Sudah lah tak boleh pergi apa. Nak mi? Berapa pi ah? Habis ni tambah pula tu sepuluh tu tahu. Terima kasih. Oh, lada fresh ah, mai lada fresh tadi. Tu kau ada kat tu mi. Dah mau tak fresh ah? Oh, frozen. Ding. Tidur. Ada fresh. Apa nero dik? Ambil ya. Ambil yobo tu. Pojok gocok kau tu. Makan kita makan gocok lagi. Silap paruk ah. Aku makan ni satu hari sakit perut. Rendah tu. Gila. Apa dah ni molek cik? Ni letak atas duit lagi. Butir. Letak atas tu butir. Memang boleh puluh. Boleh puluh mari dia molek dah. Boleh kotak. Berbanyak banyak. Ha. Pasal kau orang ranger tu mari mu tak aja sikit-sikit tirai kau. Sini cuaca pun Malaysia ada kan? Cerai masih. Dulu. Ni timun. Masih. Lama. Kau tahu dah apa dah. Mata gigok nu dah apa. Cepat ambil dulu. Gitu. Aku betul ya. Oh. Kering kaki lu. Udah dah tu makan. Si baru banyak tu. Ya tu. Nak habis paru aku luar banyak kali nampak banjir. Tu baru sikit. Oh ya. Buat amal sikit. Ingat dah. Sini masuk cik masuk dah cik dia. Tadi buat cik masuk dah kan pula. Pejo kau ni apa dah? Apa? Pejo tutup buka. Oh, ruas sudu lagi. Mana kau sih? Tu bawah tu. Tutup ah. Tutup tu. Apa? Oh, tak situ lah apa. Ya beh. Dia buka dia. Tinggal ni pas mana-mana. Bawa budin ni je. Ini Oh. ada sedikit.
Tak buka je. Buka ah. Cucu. Woi, cabut. Longkang. Ni kena pakai kering. Ikat tik. Oh, kat gua tu ke batak. Kabel tak tu. Dia ambil kabel tak mentah. Kabel tak mana bah? Pasti awak. Hei! Tunggu dulu. Tapi enggak ya. Lah lu. Tak bagi dia. Gini lagi. Ambil tu 3-4 paket pun. Salah tepat. Ah. Sama je. Kau dia. Oh enggak kok. Okey lah sikit. Boleh kau kalau balik sekali pun jaga langit depan. Tengok ada festival pun mau beritahu. Ni aku buat. Aduh, jadi tikus mak mana ni? Bukan tiku mama gila, Masya. Aku bagi baik. Kau nak tahu ni sampai mana tu? Apa ni, bang? Sini sikit. Oi. Tak apa. Boleh berbuka tu. Akak cepat. Gagas sikit. Syari tu bapak tu. Tu Haji. Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Tu lah. Weh, dah atas. Kakak. Haji. Natang aku syak dah makan. Aduh, tu Haji, tu Haji. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Habis umpan. Habis umpan. Rendam lama. Macam mana? Mana ikan dia? Tak nampak ikan sana belakang. Nombor 2. Sebelum awak ni. Ini dah malam kedua ataupun ketiga yang dekat Steep Point. Tidur dalam kemah. Tidur dulu. Esok jumpa lagi. Selamat pagi semua. Awal pagi pandang lepas melon. Hari ni hari ketiga, hari last. Belum lagi pandang pada siang. Semalam ada yang kena makan tenggiri, tapi lepas dia tak sangkut baik-baik. Sayang sekali, tapi tak apa. Cuba lagi. Hari ni hari last. Jam 12, jam 1 macam mana kita gerak balik. Pagi-pagi pun tengok syak ah. Tu dia. Apa nak lepas dah? Oh ni tu dia ding. Syak. Oh ekor. Tambah ni. Molek jatuh dah ding. Molek licin ding. Tengok batal dia tunjuk ni. Toyo. Atas ikut. Oh gitu dia. Baru beli juga kau ni? Beli lama dah. Oh. Dah sakut. Dah tak ada. Wah. Oh. Sambut dah ni. Sama dah. Dia ambil pula kawan-kawan dia ambil upah jap. Kau tolong kawan dia ambil upah ikat pula. Tak pun ambil aku Dah kejap ah. Oh, lagi nak kalau nak ngait. Kau pergi ambil upah jap. Ha, tak sambut dah terbang dah ni. Tunggu ah dulu. Ajar boy, ajar. Ajar sedap. Oh, yang ketak dah ni kau ni tau. Tengok. Kena lagi. Sikit. Ni boleh? Ha? Boleh ni? Ha ni. Baik. Dia tak butuh lah main ngetak ngejut gitu. Ya ikat lah, nak kat cepat. Ni kali kedua pamis tenggiri.
Ni yang kedua pan punya pan mis. Tadi pan nampak dia lompat. Bam. Tapi tak sangkut baik-baik. Tak ada rezeki. Tunggu lagi. Trolling dia. Payah kau ni. Berat mana? Memang tergiri berat gini ya? Takut syak lah. Tak sebab takut tergiri makan dah tak ada dok perasa. Berat. Oh, belum kena makan dah. Tapi tak tahu ikan apa berat. Harap-harap tenggiri. Itu target pan dekat sini. Tapi berat bukan macam tenggiri je. Tak mau lagi langsung. Malin lopak agak kecil tau. Kau rasa tuna ni. Tak mau langsung Syak. Syak tak mau langsung. Jangan lagi ya Syak. Tolong lah. Ha? Laju dah ni. Berat bah. Takut putus ya. Paksa-paksa. Tolonglah. Tolonglah. Pergi dah lopak apa ya? Hanya lagi ni. Rambuh nak tenggiri. Berat molek ni. Gerak lagi. Dia tarik dah ni. Gerak lagi. Khrik dah bunyi macam. Dah macam peng $200. Kena ada tali pinggir ni pak ya. Berat poci. Panjang gini pak cik. Panjang gini. Buka bah. Ha. Kata apa? Kata. Oh. Jauh lagi ni. Pas bawah laut dia. Oh, nak tu nangis ya kawan. Nangis selok. Dia tarik kejap ke. Boleh dah dia bergegah pak ya. Oh, nampak kali dia. Ikan tunggu ikan. Syak mari. Tolong cepat. Maling. Pak ya maling. Tidak ada. Tidak. Dah macam maling. Jangan buat cepat ni tu dah isi gini. Ingat Syak. Ya. Nak mari ke tepi datang maling. Oh, tepi. Mari tepi tali. Oh. Jaga tali tu. Oh tu. Ayo sini. Baik. Malak berat tau. Tak tu gila maling kubur je. Ha? Tak. Maling. Allah. Belum bahagia Syak tu. Syak tu gila. Aduh, ambil belah. Gimana lagi jauh. Allah, dia. Aduh, mana nak maling. Macam ya. Tunggu kakak pula ya. Sikit lagi. Putus ha. Bye. Kau pergi ambil mesin ya pula mai tak sini tau. Syak kerja apa tu aku pula. Ya, kau pergi ambil mesin ya. Putih ya. Aduh. Nak patah pinggang. Dapat dah. Saya dua tu. Syak. Aduh. Tadi Macam maling. Dia kata Syak nak kejar maling. Tapi nampak tu sini ni. Ingat kau main. cek molek aku lah mulut dia ada gigi. Kau tumbuk Syak ni bau. Aduh. Syak guys. Bukan tenggiri, bukan marling. Bukan maling ya. Okey, pakcik nak berserah. Pakcik bagi. Ada. Okey. Kita cuba lagi nak pergi ambil Poya punya mesin. Aduh, ingat ke tenggiri. Cuba lagi lah. Macam mana lagi? Apalah boleh buat. Nanti berguna mesin Poya dapat tenggiri. Ambil tenggiri Poya je lah. Aduh. Syak. Cuba lagi. Dah lah, hari ni hari last dah. Aduh.
Dah lah hari last dah kita dekat sini. Kat situ. Cabut tali kat situ. Ikat di kamera. Oh. Kat ujung. Okey. Oh, sampai lagi. Si ada lubang boleh tengok ikan. Walai lagi. Walai lagi. Dia tak senyap dah tu. Oh, alhamdulillah. Hasil pertama hari ni. Pukul 2 baru dapat. Oh, kau boleh kan? Oh, boleh ni. Tuntang dia gorita. Kau tak ada lagi supik. Tutup ni ada lagi supik. Banyak lagi nampak dia. Tak ada. Ada 2 supik. Dah 2 dah. Rapi hot tu. Oh, balik habis tu. Ada. Habis gorita tu dah 40. Dah 40 malam. Tak, Sultan ni. Sultan ni ada supik ni. Betul ni dia sekejap lah. Gorita. Tak alik, tak alik. Aku nampak kau limban lah. Kamu kan? Gua ada strike. Mari buat upang kan. Lain macam ni. Jorang mana bang? Jorang. Jorangnya mana? Dia nak ambil tu lagi pakai puluh hitam. Sotong. Di situ. Ada. Sotong. Oh, sotong. Tak balik ya. Oh, sotong. Hari last kita, hari last. Hari last, sunset last kita sunset dekat Stick Point. Mandi tak payah pakai baik tu, cek-cek tu dah. Jangan begitu dong. Payah dulu first. Pakai baik kecek. Kalau ngelah-ngelah pakai pakai nak brum-brum terus. Dia kena lah siap-siap tukar barang belakang baru buat brum-brum gitu. Malah. Oh, seolah nak buat barang. Brum-brum. Lah, kagar huwa kita. Saya cakap penutup 2026. Belum lagi, bulan 12 lagi. Bulan 12 kita mari lagi. InsyaAllah, mari. Nak pulang sini lalu dah. Ha? Nak pulang sini lalu. Oh, dah tu. Tahu. Ni ada barang ke? Ni apa? Tapau eh? Oh, apa? Bentar. Nak kulit kuaci, ada plastik kulit kuaci. Boleh ambil tak? Ada. Padalah. Mana? Nak ubur mata kai tu je. Kotak ni. Ni. Last kita kemas semua dah clear. Dah clear, tinggal ikan umpan bagi ke burung. Boleh cik? Boleh ya? Tangan boleh lah, banyak tu. Tinggal apa? Tengok ha? Thank you. Hai, Beb. Gi. Tu joget esok. Tak apa, boleh bawa. Ha, boleh. Pak cik nak kau bawa gapo ya? Okay. Ready. Misak muak ni. Muak misak. Tak lelah kau ni ya? Jangan telah. Sedih-sedih pun aku ada lepas. Kita kemas-kemas dulu. Lepas tu kita balik lah. Ada. Lepas tutup kemah tu. Ni sampah semua kita buang dekat luar nanti. Tak boleh tinggal kat sini. Merajuk ah. Orang kutip banyak-banyak ni bukan nak makan.
Sebelum gerak balik, kita makan dulu. Ada ayam goreng kunyit. Ada nasi di sana. Ada sup ayam. Oh, Mi, masak Mi. Masak Mi. Cik. Kata kini tak hidup, jadi kita tarik towing. Cabut dah tu. Apa kata? Patah. Gila. Ni. Cabut lah Mi. Ni. Oh. Kata yang tarik pun dah naik temperature dah panas. Kereta hitam. Kereta ni pun dah naik temperature panas. Tarik kereta belakang ni off-road. Cermin Mi. Cabut ni. Oh loh. Tunjuk balik Mi. Ha, tunjuk Mi. Cabut. Kakak nak ya Tip naik. point punya rasa. Tip point punya rasa. Tip point ni. Tak ada. Ha, kabel tight ni ya. Ha? Kabel tight. Pakai nak ke dia tak tahu ni saya gomol lah ya. Bayar dari cuma nak kemas loker je, betul? Takut dia ni tak bolong. Dia bukan tak keluar. Dah. Baik bang. Sekarang kita di sesi minyak Jeraton guys. Sekarang kita dah di sesi minyak Jeraton. Bayar minyak. Sejuk. Ya.
Udah lama bang kerja di sini bang?